Semalam kita tutup kilang untuk meraihkan staf-staf Khairul Amin di bulan Ramadan. So ni rutin wajib yang KL akan buat setiap tahun untuk menghargai staf-staf kita lah. Staf aku ni ramai, nak dekat 100 orang. Jadi pergi mana-mana kena plan date. Dia macam rombongan Cik Kiah punya ramai tu. Jadi first kita settlekan diorang punya baju raya. So yang ni macam biasa setiap tahun pilih je nak warna apa, corak apa pun tak kisah. Ada minat hijau, bergendi, shimmer-shimmer boleh lah. Yang penting laki dapat complete set baju dengan samping, yang perempuan pula dapat complete set baju kurung dengan kain tudung. Okay, so now dah settle semua, kita bawa diorang pergi beli barang dapur pula untuk persiapan raya dengan family diorang. Ni part yang paling aku suka sebab kau boleh tengok ragam seorang-seorang. Ada yang kenal barang dapur, ada yang tak kenal. Time bila dia call mak kat kampung, lepas tu dia call wife dia, lepas tu dia call adik-beradik dia, tanya barang apa lagi tak cukup. Masing-masing akan penuhkan troli lah. Ada yang ambil pampers, ada yang ambil beras, ada juga yang ambil barang nak cuba resepi bos dia. Awas kalau tak jadi nanti. Okay, so bila troli dah penuh, it's time to pay. So masa ni memang ambil sejam lebih nak settlekan payment untuk diorang punya troli, 100 troli ni. And disebabkan tahun ni pembelian barang tu lagi banyak daripada last year, aku carikan lori, aku sewakan lori untuk diorang. Senang, letak je barang dapur tu atas lori, tak payah pening untuk bawa balik. Okay, so bahagian petang pula nampak tak semua orang tersenyum. Sebab apa? Kita akan bagi duit raya macam biasalah. Yang ni diorang boleh guna untuk tambahkan lagi persiapan hari raya diorang nanti. Okay, so belah malam pula kita belum lagi, ada juga kita bagi diorang kuih raya tahun ni, dan juga ekstra sampur raya yang aku bagi kat customer tu, staff-staff pun dapat jugalah. Okay, so malam tu pula kita bawa diorang pergi buka puasa dekat hotel. Yang ni makan mewah-mewah sampai kenyang, buffet Ramadan tu. And alhamdulillah lah semua happy. KA pun happy dapat kongsi rezeki dengan staff. Harap tahun depan tahun seterusnya kita boleh buat lagi macam ni. Selamat